Lasagna kacang. 1 biji bawang besar atau 3 biji kecil. 2 sudu besar minyak zaitun. 1 sudu besar campuran rempah Meksiko. 1 helai daun bay. 800 gram tomato yang dikupas dan dicincang halus. 400 gram kacang yang dimasak. 4 tortilla vegan. Garam, lebih besar daripada kupas bawang dan goreng ringan. Tambah sedikit garam dan minyak zaitun, lebih besar daripada apabila bawang lut sinar. Masukkan rempah, daun bay, tomato dan kacang merah. Masak selama beberapa minit, kacau sentiasa. Lebih besar daripada dalam pinggan yang sesuai dengan saiz tortilla anda. Sudukan sesudu sos ke atasnya, kemudian letakkan tortilla di atasnya. Selang-seli lapisan, akhiri dengan lapisan sos atas. Balutan ayam, bayam, dan lobak. 1 isi ayam. 6 lobak. 5 gram tauge bayam muda. 20 gram kacang pine. 2 sudu besar minyak zaitun. 50 gram keju. 2 lempeng gandum atau jagung. Garam dan lada. Lebih besar daripada potong ayam menjadi jalur. Basuh lobak dan potong nipis. Lebih besar daripada dalam pengisar. Satukan separuh bayam, kacang pine, dan minyak zaitun. Perasakan dengan garam dan lada. Campurkan sos pesto dengan keju. Lebih besar daripada sapukan pes bayam yang telah disediakan pada lempeng. Biarkan beberapa sentimeter dari tepi. Lebih besar daripada susun hirisan lobak dan kepingan ayam pada separuh lempeng. Letakkan daun bayam di atas. Lebih besar daripada lipat tepi krep ke arah tengah. Kemudian gulung menjadi tiup, lebih besar daripada potong balutan menjadi separuh dan hidangkan. Sandwich avokado dan ayam. 1 biji avokado. 1 sudu besar jus lemon. 1 sudu besar minyak zaitun. 3 keping roti. 30 gram lobak merah parut. 2 keping ayam Belanda. Garam dan lada sulah. Lebih besar daripada potong avokado kepada separuh dan keluarkan isinya. Kisar dalam pengisar dengan jus lemon dan minyak zaitun. Perasakan dengan garam dan lada sulah. Lebih besar daripada sapukan puri pada hirisan roti. Lebih besar daripada letakkan sedikit lobak merah parut dan sepotong ayam Belanda di atas setiap keping roti. Lebih besar daripada susun hirisan roti di atas satu sama lain. Letakkan hirisan ketiga di atasnya dan potong secara menyerong. Bajel ubi bit. 6 ban bajel. 150 gram kacang kuda yang telah dimasak. 50 gram ubi bit yang telah dimasak. Setengah sudu teh jintan manis. 1 sudu besar thyme. 1 sudu besar minyak bijan. 500 gram keju. Secubit daun bayam. Minyak zaitun. Garam.
lebih besar daripada buat hummus, pukul kacang kuda, ubi bit, jintan manis, thyme, dan 30 ml minyak bijan. Perasakan sedikit dengan garam, lebih besar daripada potong keju menjadi 6 hirisan tebal. Lebih besar daripada potong ben bajel menjadi 2. Lebih besar daripada letakkan hummus ubi bit di bahagian bawah setiap ben. Lebih besar daripada letakkan sepotong keju di atasnya. Lebih besar daripada masukkan daun bayam dan minyak zaitun. Letakkan separuh ben yang satu lagi di atasnya dan hidangkan. Lempeng quinoa, 80 gram quinoa, 100 gram lobak merah, separuh ikat pudina segar, 2 sudu besar tepung jagung, 1 biji telur, minyak sayuran untuk kuali, garam dan lada sulah. Lebih besar daripada masak quinoa dalam 150 ml air dengan api kecil selama 15 minit. Lebih besar daripada kupas dan parut lobak merah. Masukkan ke dalam kuali menjelang akhir masakan. Kacau isinya dengan spatula dengan api kecil sehingga semua air diserap, lebih besar daripada basuh dan cincang pudina. Masukkan ke dalam kuali, lebih besar daripada gaul tepung jagung dengan berhati-hati ke dalam campuran. Kemudian telur yang telah dipukul. Perasakan dengan garam dan lada sulah. Lebih besar daripada goreng lempeng dalam periuk yang telah dipanaskan dengan baik dengan minyak sayuran dengan api sederhana, 1 lempeng 1 sudu campuran, selama 5 minit pada setiap sisi dan hidangkan segera. Goreng zucchini 2 biji zucchini 1 biji telur 80 gram tepung 4 sudu besar minyak zaitun garam dan lada sulah lebih besar daripada basuh zucchini dan parut halus. Perah lebihan air dengan tangan anda. Lebih besar daripada pukul telur dengan garpu dalam mangkuk salad. Masukkan tepung dan 2 sudu besar minyak zaitun, sambil dipukul, lebih besar daripada masukkan zucchini. Perasakan dengan garam dan lada sulah. Lebih besar daripada panaskan baki minyak di atas plancha. Lebih besar daripada sendukkan campuran lempeng ke atas plancha dan bentukkan lempeng dengan garpu. Goreng selama 5 minit pada setiap sisi sehingga perang keemasan dan hidangkan segera. Sardin goreng dengan cutni lada manis. 1 biji lada merah. Separuh biji bawang, 1 sudu besar minyak zaitun, 30 gram gula pasir, 1 sudu besar halia parut, 10 gram kismis, 4 biji sardin, garam dan lada sulah, lebih besar daripada belah lada sulah kepada 4 bahagian dan buang intinya. Letakkan dalam periuk air mendidih dan renyah selama 10 minit. Lebih besar daripada toskan dan sejukkan lada sulah. Kemudian kupas kulit dan potong isinya menjadi dadu halus.
lebih besar daripada cincang bawang sulah dengan sangat halus, lebih besar daripada buat cutni. Panaskan minyak zaitun dalam periuk dan tumis bawang dan lada sulah dengan api sederhana selama 5 minit. Masukkan gula, halia, kismis dan 100 ml air. Tutup dan renyah selama kira-kira 45 minit. Sehingga empuk sepenuhnya, lebih besar daripada goreng atau panggang sardin, 3 minit setiap sisi. Hidangkan dengan cutni lada manis. Ikan dengan biji bijan. 1 biji bawang merah. 350 gram kacang buncis yang telah dikupas. Ikan. Jus limau nipis. 2 sudu besar kicap soya. 2 sudu besar biji bijan. 4 sudu besar minyak sayuran neutral. Garam, lebih besar daripada kupas dan cincang halus bawang merah. Lebih besar daripada masak kacang buncis dalam periuk air masin mendidih selama 10 minit. Kemudian toskan dan kupas kacang buncis, lebih besar daripada cincang halus ikan. Lebih besar daripada panaskan minyak sayuran dalam kuali dan goreng bawang merah selama 2 hingga 3 minit dengan api sederhana. Lebih besar daripada masukkan ikan dan renyah selama 5 minit. Kacau perlahan-lahan untuk mengelakkan kepingan daripada hancur. Lebih besar daripada masukkan kacang, jus limau nipis, kicap soya, dan biji bijan. Campurkan semuanya dan hidangkan segera. Mi udang pedas 1 biji bawang besar 1 biji lada benggala 1 biji cili padi kecil 450 gram udang mentah besar 350 gram mi 2 sudu besar minyak sayuran neutral lebih besar daripada kupas dan cincang halus bawang besar lebih besar daripada basuh lada. Benggala dan cili padi. Cincang halus, untuk hidangan yang lebih lembut, buang biji daripada cili padi. Lebih besar daripada buang kepala dan cangkerang udang lebih besar daripada masak mi mengikut arahan pada bungkusan. Toskan. Lebih besar daripada panaskan minyak sayuran dalam kuali dan goreng bawang dan lada benggala dengan api sederhana selama 5 minit. Lebih besar daripada masukkan udang. Kacau dan renyah selama 2 minit lagi. Lebih besar daripada masukkan mi yang telah dimasak dan hidangkan segera. Pasta dengan tembikai dan ayam. 300 gram pasta, siput. 1 biji tembikai. 6 sudu besar minyak zaitun. Jus setengah biji lemon. 20 biji tomato cherry. 2 berbola keju. Hiris ayam. 16 biji buah zaitun. Garam dan lada sulah, lebih besar daripada masak pasta dalam air masin yang banyak mendidih, kira-kira 10 minit. Toskan dalam penapis dan pindahkan ke dalam mangkuk salad, lebih besar daripada ketuk isi tembikai dan cincang halus.
Campurkan dengan minyak zaitun dan jus lemon. Tuangkan campuran ini ke atas pasta yang telah dimasak dan gaul rata untuk menyaluti pasta dengan sos lebih besar daripada bilas tomato cherry. Hiris keju menjadi hirisan nipis. Masukkan semua bahan ke dalam mangkuk salad pasta. Perasakan dengan garam dan lada sulah dan gaul perlahan-lahan. Berbola daging ayam. 400 gram ayam. 1 ulas bawang putih. 1 biji telur. 1 sudu besar daun ketumbar cincang halus. 30 gram gula, kicap manis, minyak zaitun, lebih besar daripada potong ayam menjadi dadu. Kemudian kisar dalam pengisar, lebih besar daripada kupas dan cincang halus bawang putih. Dalam mangkuk salad, satukan ayam, kicap, gula, bawang putih, daun ketumbar, dan telur, lebih besar daripada bentukan berbola daging sebesar walnut. Lebih besar daripada panaskan plancha, renjiskan dengan minyak zaitun, dan panggang berbola daging dengan lidi selama 15 minit sehingga perang keemasan, lebih besar daripada hidangkan dengan kicap manis. Mangkuk 120 gram quinoa. 1 biji limau gedang. Untuk berbola daging, 240 gram kacang putih dalam tin. 1 sudu besar daun bawang yang dicincang halus. 1 sudu teh mustard, setengah sudu teh serbuk paprika. Garam. Untuk ubi keledek panggang, 400 gram ubi keledek. 4 sudu besar minyak zaitun. 1 sudu teh paprika kisar. 1 sudu teh kunyit. Panaskan ketuhar hingga 180 derajat Celsius. Lebih besar daripada sediakan ubi keledek panggang. Dalam mangkuk salad, satukan minyak zaitun, paprika, kunyit, garam, dan lada sulah. Masukkan ubi keledek, dipotong bulat setebal 1 cm, dan kacau. Pindahkan ke dalam pinggan pembakar dan bakar selama 10 minit lagi. Lebih besar daripada buat berbola daging kacang putih. Menggunakan pengadun, satukan kacang putih dengan daun bawang, mustard, kunyit, paprika, dan garam. Bentukkan adunan menjadi berbola daging, lebih besar daripada masak quinoa dalam periuk besar berisi air mendidih selama 12 hingga 15 minit. Ikut arahan pada bungkusan, lebih besar daripada kupas limau gedang, buang selaputnya. Lebih besar daripada buat sos, campurkan pes dengan 4 sudu besar air panas. Kemudian masukkan jus lemon, lebih besar daripada bahagikan semua bahan ke dalam mangkuk, renjiskan dengan sos, dan hidangkan. Banbo dengan tauhu perak. 280 gram tauhu perak. 250 gram bihun. 4 biji lobak merah. 2 biji timun. 2 sudu besar kacang tanah cincang.
Beberapa tangkai daun ketumbar, lebih besar daripada kupas lobak merah dan potong nipis. Lebih besar daripada basuh timun dan potong nipis. Lebih besar daripada potong tauhu menjadi jalur. Tuangkan minyak sayuran ke dalam kuali dan goreng tauhu dengan api yang besar sehingga perang keemasan, 3 minit. Lebih besar daripada didihkan air dalam periuk. Masukkan bihun dan masak selama 3 minit. Lebih besar daripada bahagikan bihun ke dalam mangkuk. Letakkan sayur-sayuran dan tauhu di atasnya. Lebih besar daripada hidangkan dengan hiasan daun ketumbar.